Kisah Pagi Pengetua. Saksikanlah. Semua orang dah ada ke? Sudah. Baiklah, kita akan mulakan kelas sekarang juga. Cikgu Doi. Ada apa ni, Rontaro? Hari ni loceng mula kelas belum berbunyi lagi pun. Iyalah, saya tak dengar apa-apa pun dari tadi. Apa dah jadi dengan hemu-hemu tu? Tante dia jatuh sakit tak? Saya nak pergi tengok. Kamu belajar sendiri dulu. Baik, Cikgu. Tuan Pengetua, ada kat dalam tak? Hemu-hemu? Entah-entah. Saya dah agak ni mesti dah jadi macam ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya dah gagal sebagai pengetua. Saya yang sepatutnya menjadi contoh kepada semua pelajar dan terlewat bangun pula. Tuan Pengetua, janganlah rasa bersalah sangat pula ya. Semua orang memang akan rasa penat setiap hari bila bekerja. Saya minta maaf banyak-banyak. Hemo-hemo, pergi bunyikan loceng sekarang juga. Baiklah, hari ini saya nak tidur awal. Esok bangun awal dan menjadi contoh yang baik. Baiklah, selamat malam. Hemo-hemo, awak dah tidur ke? Bila saya fikirkan yang saya kena tidur, saya makin tak boleh tidur pula ni. Bunyi yang biasa didengar pun dah jadi bunyi yang bising. Yai, mengacau betul lah. Saya tak boleh tidur. Yai. Macam mana? Lepas ni takkan berbunyi lagi lah. Akhirnya barulah saya boleh tidur dalam keadaan yang senyap, kan? Tuan Pengetua, kami masuk dulu ya. Tuan Pengetua dah masuk tidur ke ni? Awaknya Tuan Pengetua tidur. Apa yang kamu nak pula ni? Maaflah kalau pengetua tengah rehat, tapi kami datang nak bersihkan bilik. Bersihkan bilik waktu malam macam ni? Ya, kami kena bersihkan hari ini juga, Pengetua. Tapi kenapa pula macam tu? Sebenarnya kami bertiga dah terlupa sampai baru kejap tadi. Kami teringat balik yang kami kena bersihkan bilik pengetua hari ini. Kalau esok pun apa salahnya? Tak boleh. Kalau esok, itu maknanya kami dah ponteng daripada bertugas lah. Apa? Kalau kami semua buat hari ini, baru ponteng tu tak dikira. Saya nak tidur cepat. Jadi tolong bersihkan dengan cepat, tahu? Baiklah. Mari-mari kita mencuci bersih-bersih. Pengetua mesti tak kira ponteng kita. Mari membersih bersama-sama. Baiklah, Tuan Pengetua. Selamat malam ya. Selamat malam. Sekarang ni mata saya segar sangat sampai tak boleh nak tidur lah, hemo-hemo. Oh, hemo-hemo. Bila tak boleh tidur, kita kenalah kira kambing biri-biri. Biri-biri 1. Biri-biri 2. Biri-biri 3. Miang. Biri-biri 76. Biri-biri 77. Biri-biri 78. Miau. 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 Biri-biri 106.
Biri-biri 256. Biri-biri 257. Biri-biri 258. Bisingnya lah. Jangan bising kat sini, pergi kat sana lah. Kucing-kucing yang mengacau betul lah waktu macam ni. Alamak. Saya dah terlupa kira biri-biri sampai berapa dah. Hemu-hemu, awak ingat tak? Hemu-hemu. Sampai berapa ekor tadi ya? Hemu-hemu. Leceh betul lah kalau macam ni. Saya tak nak tidur sampai pagi lah. Hemu. Kalau saya tak tidur satu malam, mesti tak apa-apa kan? Hemu. Janganlah cakap macam tu. Kita kenalah bangun awal untuk tunjukkan contoh yang baik pada semua. Hemu. Sudahlah tu. Jom kita masuk ke dalam cepat, hemu-hemu. Hemu. Hari dah pagi. Sekarang bolehlah saya tunjukkan contoh yang baik pada semua pelajar-pelajar kat sekolah ninja ni. Hemu. Apa dah jadi ni? Kenapa tak ada orang yang datang? Tapi loceng pagi kan dah bunyi tadi, hemu-hemu. Hemu-hemu. Ninja-ninja muda, kamu semua masih tidur lagi ke? Ini baik untuk kesihatan. Hemu-hemu. Oi, dah pagilah. Cepat bangun. Kenapa kamu tidur lagi ni? Tuan Pengetua, kenapa pula ni? Cepat salin baju kamu dan pergi ke kelas sekarang. Hemu-hemu. Kenapa pula ni? Kenapa apa lagi? Kamu kena pergi ke kelas untuk belajar lah. Hemu-hemu. Tapi Tuan Pengetua, Apa dia? hari ni kan cuti sebab hari ulang tahun pembukaan sekolah. Ulang tahun pembukaan sekolah. Tanta Pengetua dah terlupa tak? Tuan Pengetua! Pengetua tak apa-apa ke? Tuan Pengetua! Saya terlupa hari ulang tahun pembukaan sekolah. Apalah saya ni? Hemu.